sebab kena letak. Letak Ada. Yang lain ni tak ya. Dekat dua-dua ni nampak yang ada tetapan luar tu. Hari tu dah sampai ke luar sana buat panca dan buat sebelah luar. Kebanyakan kat rumah kat sini, yang rumah atas, yang bahagian hujung, ada buat extend ke depan. Luar petak. Buat extend yang macam tu lah tingkap tu. Ya, kita bukan extend, letak tingkap je. Jadi kat situ dah tak boleh terbuat kerja tengah masuk ke dalam. Lagi contoh ada yang dia dah tutup terus habis. Tutup tu boleh yang dia masuk Sebab lah. kita kena keluarkan notis sama rata. Jadi ikut je lah. Dari mana-mana yang kita Cakap yang tu tak payah buat surat kepada majlis. Yang itu tak payah lah. Yang tu kan boleh, orang boleh buka. So, San Ujung ni orang tak lagu pun tempat tu. Tempat dia. Saya dah pernah runding dekat sana. Dekat runding dekat kawasan yang dekat desa yang sana. Dia okey je. okey je. Tapi sebab kita terima arahan. Dia pun terima arahan. Tak ada. Saya Dia marah juga. Tapi dia kata lah tak apalah. Saya runding dengan dia orang ya. Jadi yang benda-benda tu dia tak kang. Yang dia boleh masuk. Faham. Saya takut dia masuk. Oh, okey. Yang saya tu yang melampau okey. Yang tambah tu. Tu boleh. Itu boleh. Cuma dalam isu notis kita bagi sama rata. Tapi untuk tindakan kita tak ambil tindakan pun. Okey, terima kasih. Tak ada sebenarnya. Okey. Sebab nak highlightkan supaya masing-masing aware. Okey, ada benda yang korang tak boleh buat, ada yang boleh buat. Sambal ladu tu nampak nampak YB. Cantik kening. Sakit pun. Mana? Bukan saya nak belanja mana pun. Ni cantik-cantik ni kanser ni. YB. Faham. Jangan dulu Terima kasih semua. Betul. Tapi kadang-kadang bila dah panas tu kena InsyaAllah, tak ada. Kita ambil tindakan sebenarnya. Yang ambil tindakan yang pau tanya. Betul. Jadi dekat tadi tu tak pula. Tak ada. Okey lah.